Pernah tak anda terfikir, di mana sebenarnya risalah Tuhan dipelihara? Kebanyakan daripada kita mungkin akan terus tunjuk pada sebuah buku. Tapi hari ini, jom kita selongkar satu idea yang mungkin agak mengejutkan, bermula dengan salah satu ayat Al-Quran yang paling kita kenali. Ayat ni kan memang jadi pegangan ramai. Ia dilihat sebagai satu janji yang sangat jelas, satu jaminan ilahi bahawa teks Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini adalah sempurna, tak terusik dan tak berubah. Dah berabad-abad lamanya, pemahaman umum adalah pemeliharaan ini berlaku melalui salinan manuskrip yang dijaga rapi, diwariskan dari satu generasi ke generasi lain tanpa sebarang kesilapan. Tapi, macam mana kalau kunci sebenar kepada janji ini sebenarnya tersembunyi dalam satu perkataan yang sering kita terlepas pandang? Apa kata kalau dengan kita kaji semula satu perkataan ini, segalanya akan berubah? Mungkin kita akan jumpa satu pemahaman yang sama sekali baru tentang di mana sebenarnya risalah itu dipelihara. Okey, jom kita mulakan siasatan kita. Perhatikan betul-betul. Ayat tu berjanji untuk memelihara Az-Zikr, bukannya Alkitab atau buku. Jadi, faham maksud sebenar zikir ni, itulah kuncinya. Akar kata untuk zikir ni berkisar tentang ingatan, kesedaran, sesuatu yang kita bawa ke dalam minda. Cuba bayangkan, ia bukan macam objek fizikal yang kita boleh pegang, tapi lebih kepada satu keadaan dalaman, sesuatu yang hidup dalam fikiran dan hati kita. Okey, ini bukti pertama kita. Cukup jelas kan? Di sini zikrun adalah satu tindakan saling mengingati. Ia satu dialog, satu interaksi antara dua pihak yang sedar. Bukan macam kita hantar buku pada seseorang. Dan ini pula bukti kedua yang sangat menarik. Cuba fikir sekejap. Logik tak kalau hati seseorang tu lalai daripada sebuah buku? Atau adakah hati ni hanya boleh lalai daripada sesuatu yang ada di dalam? Macam ingatan, kesedaran atau satu mesej? Dan yang ini mungkin bukti paling padu sekali. Ayat ni dengan jelas membezakan antara apa yang ditulis dan az-zikr. Kalau zik tu dah memang benda bertulis, buat apa nak sebut ditulis lagi? Kan tak masuk akal tu? Ini menunjukkan kedua-duanya adalah entiti yang berbeza. Okey, jadi kalau kita dah nampak yang zikr ni bukan teks bertulis, tapi sebuah risalah, ini membawa kita kepada persoalan yang paling besar. Kalau macam tu, di manakah sebenarnya lokasi pemeliharaan yang dijamin ni? Kalau bukan atas kertas, habis tu di mana? Jawapannya mungkin lebih dekat dari yang kita sangka. Ia mungkin tersembunyi di dalam diri kita sendiri, seperti yang diterangkan dalam satu lagi ayat Al-Quran yang sangat mendalam tentang sifat semula jadi kita sebagai manusia. Ayat inilah yang akan membuka semua jawapan. Ada dua perkara penting yang kita kena perhatikan di sini. Pertama, istilah fitrah. Dan kedua, jaminan bahawa ia tidak ada perubahan. Inilah kuncinya. Jadi, apa sebenarnya fitrah ni? Senang cerita, anggap je ia macam factory setting kita. Sistem operasi asal seorang manusia. Sesuatu yang sangat asas dan tak boleh diubah pada terasnya. Kalau kita bedah siasat ayat tadi, sebenarnya ada 4 dakwaan yang sangat kuat dan saling berkait tentang sifat dalaman kita. Semuanya ada di situ. Dan sekarang, kita gabungkan semuanya. Kita ambil janji pemeliharaan zikr dari ayat pertama tadi. Lepas tu, kita ambil fakta bahawa fitrah kita tak boleh diubah dari ayat kedua. Hasilnya, satu kesimpulan yang luar biasa. Risalah itu, az-zikr itu, dipelihara bukan di atas kertas, tapi di dalam fitrah manusia. Bila kita faham macam ni, barulah peranan Rasul tu jadi lebih jelas kan? Baginda bukan sekadar penyampai maklumat baru, tapi seorang pemberi peringatan. Kenapa? Sebab kita hanya boleh ingatkan seseorang tentang benda yang dia pada satu tahap dah tahu pun. Tugasnya adalah untuk mengaktifkan semula apa yang dah sedia ada dalam diri kita. Dan inilah juga sebabnya Al-Quran dikatakan mudah untuk peringatan. Ia mudah bukan sebab tata bahasanya senang, tapi sebab mesejnya bergetar selari dengan sesuatu yang dah ada dalam diri anda. Ia bukan macam belajar benda asing, tapi lebih kepada mengingati semula siapa diri kita yang sebenar. Okey, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Apakah implikasi bagi kedua-dua model ni? Sangat menarik bila kita bandingkan model pemeliharaan luaran dengan model dalaman yang berasaskan fitrah ni. Nampak tak bezanya? Jauh sekali. Di satu pihak, kita ada model yang bergantung pada orang tengah, pada institusi. Di pihak yang lain pula, kita ada model yang memperkasakan setiap individu untuk berhubung terus dengan kebenaran. Satu rapuh, buku boleh hilang atau diubah. Yang satu lagi, tak boleh diubah sebab ia dah terbina dalam diri kita.
Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda? Hari ni, sekarang ni, ia mengubah idea pemeliharaan daripada sekadar satu fakta sejarah yang kita terima bulat-bulat kepada satu pengalaman peribadi yang aktif, sesuatu yang kita boleh rasa sendiri. Menurut pandangan ni, kebolehan untuk nampak atau mengenali kebenaran tu bukan sesuatu yang dianugerahkan oleh pihak luar. Ia adalah satu fakulti semula jadi. Anda dah ada hardware tu, dah terbina dalam diri. Cuba fikirkan balik. Pernah tak anda rasa detik aha tu? Bila anda dengar atau baca sesuatu dan hati anda terus rasa, ya, inilah dia. Satu perasaan yang sangat mendalam. Perasaan tu mungkin bukan sekadar emosi. Ia mungkin fitrah anda yang bergetar selari dengan az-zikr, risalah yang sentiasa terpelihara di tempat yang paling selamat, iaitu di dalam diri anda.